I would love to stay in Malaysia for the rest of my life if I could. Before coming to Malaysia as a student, was there any other country that you had in mind to go to? Well, to be honest, I have been in Malaysia for the past 15 years. I grew up here, but I had other countries in mind when I was thinking of my higher education. I wanted to go to the UK, Australia, the US. Yeah. So what made you stay in Malaysia? What pushed you to that decision? Well, to be honest, it's the culture here. You know, growing up here, the one thing I noticed that was different to other countries. I've visited other countries before. That Malaysia is just so hospitable to everybody, and you feel like a citizen living here. It doesn't feel like I've gone somewhere else or I'm in a new environment. It just feels the same for me. Okay, and are you happy with your decision? Yeah, 100%, 100%. I would love to stay in Malaysia for the rest of my life if I could. What's something unique that you've experienced here in Malaysia that you feel like you would have never experienced anywhere else in the world? The cultural diversity, how so many people from different ethnic backgrounds are able to live in such harmony and peace without, fighting or causing issues for each other. Yeah. Okay, all right. Thank you so much. Yeah. Bila orang dengar ayat pelajar antarabangsa, kebanyakan terus membayangkan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia atau Jepun. Negara yang sering dikaitkan dengan pendidikan bertaraf dunia, peluang kerjaya luas dan gaya hidup moden. Sebab itu, bila ada orang asing kata mereka memilih Malaysia sebagai tempat belajar, reaksi spontan yang sering kita dengar ialah, kenapa Malaysia? Soalan ini nampak ringkas, tetapi sebenarnya membuka satu perbincangan yang sangat menarik tentang bagaimana dunia melihat Malaysia dari sudut yang kita sendiri jarang sedari. Malaysia mungkin bukan negara yang paling lantang mempromosikan diri dalam peta pendidikan global, namun realitinya, semakin ramai pelajar asing dari pelbagai benua memilih Malaysia sebagai destinasi pendidikan mereka. Ramai pelajar asing yang datang ke Malaysia pada awalnya tidak mempunyai jangkaan yang tinggi. Ada yang memilih Malaysia kerana kos yang lebih rendah berbanding negara barat. Ada yang datang kerana universiti di negara asal mereka mempunyai kerjasama akademik dengan institusi di Malaysia. Ada juga yang pada mulanya melihat Malaysia sebagai pilihan kedua atau ketiga. Namun apa yang menarik, ramai daripada mereka akhirnya mengubah pandangan sepenuhnya selepas beberapa bulan menetap di sini. Malaysia bukan sekadar tempat mereka menghadiri kuliah, tetapi menjadi ruang hidup yang memberi rasa selesa, selamat dan diterima. Mereka mula melihat bahawa belajar bukan hanya tentang akademik, tetapi tentang suasana hidup yang membolehkan mereka berkembang sebagai manusia. Salah satu perkara pertama yang sering disebut oleh pelajar asing ialah ketenangan hidup di Malaysia. Berbanding sesetengah negara maju yang sangat kompetitif dan menekan, kehidupan di Malaysia bergerak pada tempo yang lebih sederhana. Ada ruang untuk belajar dengan fokus, ada masa untuk berehat dan ada keseimbangan antara tuntutan akademik dan kehidupan pribadi. Bagi pelajar yang datang dari negara yang bergolak, terlalu padat atau terlalu kompetitif, Malaysia terasa seperti tempat untuk bernafas semula. Mereka tidak sentiasa diburu tekanan untuk menjadi yang terbaik. Sebaliknya diberi ruang untuk menjadi diri sendiri sambil belajar. Selain itu, kepelbagaian budaya di Malaysia juga memberi kesan yang besar kepada pelajar asing. Dalam satu kampus, mereka boleh berinteraksi dengan pelajar dari pelbagai latar belakang kaum, agama dan budaya tanpa rasa janggal. Mereka belajar secara langsung bagaimana masyarakat majmuk boleh hidup bersama dengan aman. Pengalaman ini bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi pengalaman hidup yang membentuk cara mereka melihat dunia. Dari sinilah bermula sebab-sebab yang lebih mendalam kenapa Malaysia bukan sekadar pilihan sementara, tetapi menjadi pilihan yang bermakna dalam perjalanan pendidikan. Ramai pelajar asing. Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gue mau kuliah kedokteran di Malaysia. Hai semua, perkenalin nama gue Iftita, gue mahasiswa kedokteran di luar negeri yaitu di Malaysia. Ini tuh jadi salah satu alasan juga ya, alasan penting kenapa gue milih kedokteran di Malaysia. Yaitu fenomena banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Waktu itu gue dan orang tua gue itu curious banget atau penasaran kenapa nih kok banyak orang Indonesia yang mau berobat di Malaysia. Yang jadi pertanyaan itu apakah karena kualitas dokternya atau apakah kualitas sistemnya atau apa. Dan itulah jadi salah satu alasan kenapa gue ada di sini atau gue kuliah kedokteran di Malaysia. Dan di sini aku mau ambil pengalaman sebanyak mungkin, yang mungkin dokter-dokter Indonesia nggak mungkin rasain apa yang aku rasain di sini sebagai mahasiswa internasional di Malaysia. Antara faktor utama orang asing memilih Malaysia ialah kos, pendidikan dan kos, sara hidup yang lebih munasabah, yuran pengajian di universiti-universiti
Malaysia jauh lebih rendah berbanding negara barat, namun kualiti pendidikan masih berada pada tahap yang baik dan diiktiraf. Banyak universiti di Malaysia tersenarai dalam ranking antarabangsa, menawarkan program yang diiktiraf global serta mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman. Bagi pelajar asing, ini bermakna mereka boleh mendapatkan kelayakan akademik yang bernilai tanpa perlu menanggung hutang besar yang membebankan masa depan mereka. Pada masa yang sama, kos hidup seperti sewa rumah, makanan dan pengangkutan juga masih terkawal, membolehkan mereka hidup dengan lebih stabil. Bahasa juga memainkan peranan penting dalam keputusan ini. Sistem pendidikan tinggi di Malaysia menggunakan bahasa Inggeris secara meluas sebagai bahasa pengantar, terutamanya di universiti awam dan swasta. Ini memudahkan pelajar asing untuk menyesuaikan diri tanpa perlu menguasai bahasa tempatan dalam masa singkat. Namun pada masa yang sama, mereka tetap berpeluang mempelajari bahasa Melayu secara semula jadi melalui pergaulan harian. Keunikan ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang mesra kepada pelajar antarabangsa kerana mereka tidak rasa terlalu terasing tetapi masih dapat menyelami budaya tempatan secara perlahan. Faktor keselamatan dan kestabilan negara juga sering disebut sebagai sebab utama. Malaysia dilihat sebagai negara yang aman dengan suasana politik dan sosial yang relatif stabil untuk pelajar asing. Ibu bapa di luar negara lebih yakin menghantar anak mereka ke Malaysia kerana negara ini jarang dikaitkan dengan konflik besar atau ancaman keselamatan yang serius. Pelajar asing boleh bergerak, belajar dan menjalani kehidupan seharian tanpa rasa takut yang berlebihan. Rasa selamat ini memberi kesan besar kepada kesihatan mental dan tumpuan akademik mereka. Selain itu, sikap masyarakat Malaysia yang ramah dan mudah membantu turut menjadi faktor penarik. Pelajar asing sering berkongsi pengalaman bagaimana orang tempatan sudi membantu, walaupun tidak mengenali mereka. Sama ada menunjukkan jalan, memberi cadangan makanan, atau sekadar berbual santai. Perkara kecil ini memberi kesan besar kepada seseorang yang tinggal jauh dari keluarga. Mereka tidak rasa bersendirian sepenuhnya. Tambahan pula, Malaysia menawarkan pelbagai pengalaman di luar bilik kuliah. Dari alam semula jadi, tempat pelancongan, makanan pelbagai budaya, hingga gaya hidup bandar dan desa. Semua ini menjadikan pengalaman belajar di Malaysia lebih lengkap dan bermakna. Secara keseluruhannya, orang asing memilih untuk belajar di Malaysia bukan kerana satu faktor tunggal, tetapi kerana gabungan pelbagai kelebihan yang saling melengkapi. Malaysia menawarkan keseimbangan yang jarang ditemui, keseimbangan antara kos dan kualiti, antara kemajuan dan ketenangan, serta antara akademik dan kehidupan. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan menekan, Malaysia muncul sebagai pilihan yang lebih manusiawi. Ia bukan negara yang menjanjikan kehidupan sempurna, tetapi negara yang memberi ruang untuk belajar, berkembang dan hidup tanpa kehilangan kesejahteraan diri. Apa yang menarik, ramai rakyat Malaysia sendiri tidak menyedari kelebihan negara ini sehingga melihatnya melalui mata orang luar. Pelajar asing sering menghargai perkara yang kita anggap biasa. Keramahan, kepelbagaian budaya, makanan yang mampu milik, dan suasana hidup yang tidak terlalu menghukum. Mereka melihat Malaysia sebagai tempat di mana manusia masih diberi ruang untuk menjadi manusia, bukan sekadar angka dalam sistem. Pengalaman ini membuatkan ramai pelajar asing membawa pulang kenangan manis tentang Malaysia. Malah ada yang memilih untuk kembali semula sebagai pekerja, penyelidik atau pelawat. Pilihan orang asing untuk belajar di Malaysia sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar tentang negara ini. Ia menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai nilai yang tidak selalu diukur dengan ranking atau kemewahan, tetapi dengan keseimbangan hidup, keselamatan dan hubungan kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan global yang sering mengejar prestij semata-mata, Malaysia menawarkan sesuatu yang berbeza, pengalaman belajar yang menyeluruh dan berjiwa. Dan mungkin inilah sebab sebenar kenapa semakin ramai orang asing memilih Malaysia, bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tetapi untuk merasai kehidupan yang lebih bermakna.